Tanda Allah Ta'ala sayang pada seorang, Allah akan ilhamkan dia rajin baca Quran. Dia tengok ada orang tuan-tuan di sekalian, ya, dalam hidup dia baca apa dia? Baca WhatsApp lagi banyak dia baca Quran. Ini dia. Kita bila bertambah usia ni kan, kita kena banyak dengar Quran berbanding banyak dengar gosip. Kita kena banyak dengar Quran daripada dengar ngumpat. Banyak dengar Quran berbanding dengar radio. Dengar Quran berbanding dengar berita-berita entah apa-apa yang kadang-kadang tak betul, tak betul. Ya. Dengan di penghujung usia dan usia kita meningkat. Bila masuk tahun baru ni tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya kita sedang menikmati baki umur yang semakin dekat dengan kematian. Lepas tu jangan bangga dengan umur kita berapa. Haji umur berapa? 60. 60 tu dah habis. 60 tu dah habis, dah pakai. Kalau kita bawa RM60 pergi beli barang, kan? Baki berapa? Baki RM1. Baki RM1. Maknanya 59 dah pakai. Ini dia. Tuan-tuan sekalian, jadi Allah maksudnya kita sedang menikmati baki dan kita tak tahu berapa baki tu. Mungkin kalau Allah takdirkan umur kita 65, sekarang mungkin dah 64, 11 bulan 29 hari, tinggal apa? Tinggal sehari dah. Kita sedang menikmati baki yang kita tak tahu berapa. Banyak kalilah saya tahu, saya maklumkan pada hadirin sekalian, sebab Allah rahsiakan ya kematian itu pertama supaya kita sentiasa ya dalam keadaan kondisi tenang. Bayangkan kalau tuan-tuan kita tahu nak meninggal lagi 5 minit, agak-agak macam mana perasaan, kan? Ini nampak kita berseluruh boleh gelak-gelak sebenarnya, tapi kalau lagi 5 minit nak meninggal, buat lawak apa pun. Jadi kenapa serius sangat? Saya nak mati 5 minit lagi, Ustaz. Itu dia. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan umur kita ni dalam keadaan surprise, tak tahu bila mati, bila berakhir. Tujuannya supaya apa dia? Supaya kita ini bersiap dan bersedia. Sebab bayangkan tuan-tuan, kalau setiap orang dah dapat dari lahir je, dah ada sijil lahir tu, dah ada tu dah, mati apa? Umur 99. Ya, Haji, kenapa tak datang kuliah? Let loose Ustaz, baru umur 49. Saya mati umur 99. Sebab itu, tujuan Allah Ta'ala rahsiakan kematian supaya kita sentiasa ready dan bersiap. Kerana perangkap kematian telah ada. 3 perangkap kematian yang biasa disebutkan. Pertama apa dia? Bila mana uban, bila mana rambut mula putih, janggut mula putih. Ini dia. Ini adalah tanda kematian nombor 1. Nombor 2 apa dia? Bila penyakit mula datang. Penyakit, gout, cimani, darah tinggi, asma, batuk, semua sakit lutut, sakit macam-macam sakit mula datang. Tuan-tuan, bila kita bertambah usia sampai tak boleh nak describe sakit. Sebab apa dia? Kebanyakan anggota dan organ sakit sehingga tak boleh nak sebut sakit tu yang mana. Sampai ketika mana kita terlantar besok, Allah Ta'ala uji dengan sakit yang banyak. Sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini sakit, sini. Mak sakit yang mana? Tak tahu mak nak sebut yang mana gitu. Sebab boleh kata hampir semua badan sakit. Kenapa dia? Kerana ketika itu ya kita punya anggota kita tidak boleh bertahan lagi di dunia kerana kita bukan penduduk sini, kita penduduk sana. Dan sekalian, jadi kita tahu apakah peneman kita yang sebenar, iaitu Al-Quran. Al-Quran ni kawan kita tuan-tuan. Maknanya bila bertambah usia ni, kita banyak bersahabat dengan Quran. Quran ni menjadi kawan kita. Kita ngaji, kawan karib siapa? Al-Quran. Tak banyak cakap, tu spontan. Ya, siapa kawan karib? Al-Quran. Semakin bertambah usia, Quran dia banyak. Kenapa dia? Kerana tidak ada seorang pun yang akan boleh temankan kita melainkan Quran. Kawan-kawan tinggal, adik-beradik tinggal, kita mati malam ni tuan-tuan, tak ada seorang pun berani temankan kita. Kita kena akui kesempatan di dunia ni dalam keadaan kanan kiri depan belakang kita ada apa? Kita ada segala-galanya dalam kemungkinan yang menyebabkan kita rasa tenang dan selesa. Tapi kita kena ingat, bila mana kita berseorangan dalam kubur, telefon tak ada, nak tengok TV boring tak ada. Dalam kubur seorang-seorang ada apa? Gelap macam tu kan. Ada Quran yang akan menemani kita. Ini dia. Tadi sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bacalah Quran. Kata Rasulullah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi peneman kepada pembacanya.